Donald Trump telah pun lebih 1 tahun lebih menjadi presiden. Berbaki penggal beliau hanya 2 tahun lebih, tak sampai 3 tahun untuk menjadi presiden Amerika. Dan sebagaimana biasanya di tahun terakhir, itu tahun keempat sebagai presiden, fasa itu di Amerika rakyatnya dan elit politiknya lebih tertumpu kepada fasa kempen pilihan raya berikutnya. Dengan makna waktu yang panjang bagi satu orang presiden itu yang agak selesa adalah pada 3 tahun yang pertama. Dan kita telah ketahui dalam banyak ulasan-ulasan kita sebelum daripada ini, bagaimana Amerika akan berdepan dengan apa kita sebut sebagai midterm election pada bulan November ini, yang menjadi satu titik penting kepada politik Amerika, sama ada kedudukan presiden itu akan terus kukuh dengan sokongan daripada ahli-ahli parlimen ataupun anggota-anggota Kongres yang majoritinya daripada parti yang disertai oleh Donald Trump, iaitu Republican, ataupun rakyat memilih Demokrat sebagai majoriti, menjadikan Trump dan partinya berada pada kedudukan minoriti yang menyukarkan pentadbiran Trump untuk meneruskan memerintah Amerika, terutamanya dalam meluluskan bajet tahunan, bajet perang dan pelbagai lagi bajet-bajet yang lain untuk digunakan oleh pentadbiran Donald Trump untuk sekitar 2 tahun berikutnya. Jadi itu perkembangan. Dan hari ini kita akan mengulas sedikit perkembangan yang berlaku di Pakistan, ibu negara Pakistan, Islamabad, siang tadi, setelah mana berlakunya 21 jam tanpa henti, kita sebut sebagai rundingan untuk fasa pertama, untuk kali pertama secara langsung di antara Amerika dengan Iran. Amerika diwakili oleh naib presiden J.D. Vance bersama dengan utusan khas Donald Trump ke Middle East, iaitu Steve Witkoff, dan juga menantu Donald Trump, iaitu Jared Kushner. Manakala di pihak Iran pula diketuai oleh Speaker Parlimen Iran dan juga Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi, dan juga timbalan Menteri Luar Iran. Jadi dalam rundingan itu, yang mediatornya adalah pihak Pakistan. Sebagaimana kita ketahui, ianya berjalan dalam beberapa siri dalam tempoh 1 hari itu, yang mana disebut oleh naib presiden Amerika J.D. Vance, ianya berjalan selama 21 jam. Jadi 21 jam itu bukan terus menerus, ada waktu mereka berhenti, kemudian mereka berunding sesama mereka sebelum mereka menyambung kembali rundingan ataupun mesyuarat di antara kedua-dua pihak. Beberapa kali proses runding henti itu, sehinggalah ianya genap menjadi 21 jam. Dan berakhir 21 jam pada hari ini, maka pihak Amerika memulakan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh J.D. Vance, yang mengetuai sebagai ketua perunding bagi pihak Amerika, yang mana beliau mengumumkan dalam satu pengumuman yang ringkas di Islamabad, mengatakan bahawa satu kejayaannya adalah rundingan telah pun berjalan selama 21 jam. Tetapi yang gagalnya ialah kedua-dua pihak gagal mencapai kata sepakat, dengan makna selepas 21 jam itu mereka meninggalkan meja rundingan dalam keadaan tidak mencapai sebarang persetujuan ataupun tidak ada deal berlaku di antara kedua-dua pihak. Itu saja kenyataan ringkas daripada J.D. Vance yang saya tengah lihat sendiri sebanyak 3 kali kenyataan media secara langsung daripada beliau itu, videonya, dan kita menilai daripada ulasan-ulasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang lain. Dan dalam soal jawab daripada pihak wartawan yang dibenarkan sekitar 3 ke 4 soalan itu, J.D. Vance menyebut bahawa bila ditanya berkait dengan apa perkara yang menjadi satu titik pertembungan di antara kedua-dua pihak, sehingga pada rundingan mereka selama 21 jam itu tidak mencapai kata sepakat, sehingga membawa kepada kita katakan tercapainya ataupun termeterainya satu deal di antara kedua-dua pihak. J.D. Vance mengatakan bahawa beliau tidak berminat untuk mendedahkan ataupun merundingkan perkara ini secara terbuka, setelah mana mereka telah pun berunding secara private, secara rahsia, secara sulit di antara kedua-dua pihak. Cuma beliau menyebut bahawa sebagaimana biasa bahawa telah diketahui red line ataupun garis merah kepada Amerika adalah berkait dengan program nuklear Iran, yang mana dalam rundingan yang dijalankan itu disebut berkait dengan nuklear itu, kata J.D. Vance, bahawa sesekali Amerika tidak akan membenarkan Iran membangunkan nuklear untuk persenjataan.
ataupun menjadikan senjata nuklear daripada apa yang dibina oleh Iran, ataupun enrichment uranium ataupun pengayaan uranium yang dijalankan oleh Iran itu tak dibenarkan sama sekali untuk ianya mencapai tahap persenjataan nuklear ataupun menuju ke situ untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja disebut oleh beliau garis merah yang disebut. Dan selain daripada itu juga ditanya berkait dengan bagaimana perhubungan di antara beliau dengan Presiden Donald Trump sepanjang rundingan itu. Beliau mengiyakan bahawa wujudnya komunikasi di antara beliau dengan Presiden Trump di setiap kali selang-seli mereka berhenti berehat daripada siri-siri perbincangan mereka atau perundingan mereka itu, membincangkan satu demi satu tuntutan-tuntutan daripada pihak Iran dan sebagainya. Jadi di sini beliau memberikan satu kesimpulan bahawa satu perkara yang dikatakan sebagai disebut pada awal tadi bahawa satu yang baiknya adalah rundingan berjalan, dan rundingan berjalan selama 21 jam, tapi yang tidak baiknya adalah tidak mencapai sebarang deal ataupun tidak mencapai sebarang kata sepakat. Dan kata beliau yang tidak baik itu lebih banyak kepada pihak Iran berbanding kepada pihak Amerika. Itu satu perkara biasa yang disebut oleh beliau dan tidak banyak yang didedahkan oleh beliau dalam perkara itu. Dan beliau juga menyebut bahawa mereka telah meninggalkan kepada Iran untuk membuat keputusan terhadap apa yang dituntut oleh pihak Amerika kepada Iran untuk mencapai rundingan tersebut, untuk mencapai kata sepakat daripada gencatan senjata kekal yang dituntut oleh kedua-dua pihak sebenarnya. Okey, jadi daripada kenyataan daripada pihak Amerika yang diketuai oleh J.D. Vance sebagai Vice President, orang nombor 2 selepas Donald Trump, yang mana di belakang beliau adanya 3 orang yang lain, termasuklah kita sebutkan di awal tadi, iaitu utusan khas Donald Trump untuk Timur Tengah, dan juga menantu Donald Trump, Jared Kushner, dan juga komander tentera Amerika di rantau Timur Tengah tersebut. Dan daripada apa yang beliau sampaikan itu, maka ianya diulas dengan begitu cepat oleh media-media antarabangsa dan media-media dalam negara kita, termasuklah rakan-rakan kita yang berada di sini, yang semua membuat kesimpulan bahawa rundingan itu gagal, dan ada yang mengatakan bahawa sudah daripada awal lagi mereka mengatakan tidak perlu untuk percaya kepada Amerika untuk pergi ke meja rundingan. Sebenarnya yang pertama perlu kita fahami bahawa pihak Iran yang pergi kepada rundingan itu juga telah menyebut daripada awal lagi memang mereka pergi dengan tujuan yang baik untuk mencapai gencatan senjata secara kekal, tetapi tidak sekali-kali mereka pergi itu untuk mempercayai Amerika. Itu disebut oleh mereka dan difahami oleh mereka, bukan mereka tidak faham, malah mereka menyebut bagaimana 2 kali rundingan yang berjalan pada tahun 2025 dan pada tahun 2026 sekitar Februari yang lalu menemui kegagalan kerana ianya dikhianati oleh pihak Amerika yang menyokong Israel pada tahun 2025 dan juga yang terlibat bersama dengan Israel melakukan serangan kepada Iran pada tahun 2026. Jadi tidak perlu untuk kita mengatakan bahawa pihak Iran itu tidak berwaspada dengan permainan daripada pihak Amerika, kerana seawal mereka tiba di Islamabad itu pun mereka telah menyebut perkara yang sama. Jadi di sini kita perlu melihat dari sudut siri pertama apa yang disebut sebagai rundingan Islamabad itu, sudah pastinya ianya tidak boleh mencapai kata sepakat dengan begitu mudah. Kalaupun dalam mesyuarat selama 21 jam itu yang disebut oleh J.D. Vance itu, katalah mereka telah mencapai satu persetujuan bersama, ataupun majoriti daripada tuntutan-tuntutan kedua pihak telah pun tercapai secara majoritinya, pastinya kedua-dua pihak juga tidak akan membuat satu keputusan segera mengumumkan bahawa mereka telah mencapai kata sepakat pada hari ini. Kerana dalam tuntutan kedua-dua pihak, walaupun di awalnya disebut bahawa Presiden Trump bersedia untuk dijadikan 10 tuntutan Iran itu sebagai asas kepada rundingan di Islamabad di Pakistan itu, tetapi bila mana rundingan dijalankan, tuntutan 15 perkara yang dibawa oleh Amerika pada awal itu yang ditolak secara total oleh pihak Iran, pastinya turut dibawa oleh pihak Amerika. Jadi sekiranya kedua-dua pihak mencapai satu kata sepakat secara sepenuhnya atau secara sebahagiannya, pastinya ada kompromi di antara kedua-dua pihak. Yang mana jika kompromi itu sebahagiannya memihak kepada Amerika dan sebahagiannya memihak kepada Iran, pastinya dengan sekali rundingan itu yang berlaku,
mereka pulang ke negara masing-masing, mengumumkan keputusan-keputusan tersebut, ia akan memberi satu kesan yang negatif kepada negara masing-masing, yang akan dikatakan bahawa mereka tunduk kepada kehendak lawan mereka, musuh mereka dan sebagainya. Maka mustahil untuk satu perang yang besar begini dan berlaku di antara kuasa besar Amerika menentang kuasa serantau Iran yang bermusuh sejak 47 tahun yang lalu, yang mana rundingan itu boleh diselesaikan dalam masa 1 hari ataupun kali pertama rundingan. Pastinya kedua-dua pihak akan pergi kepada rundingan pusingan kedua dan juga rundingan pusingan seterusnya yang boleh jadi berlaku sebanyak 3 kali ataupun lebih daripada itu, sehinggalah kepada tempoh maksimum gencatan senjata sementara yang berlaku dalam tempoh 2 minggu ini. Mustahil untuk mereka umumkan pada hari ketiga gencatan senjata ini berlaku bahawa mereka telah berjaya untuk membuat persetujuan ataupun mencapai persetujuan, dan mesti juga tak akan berlaku pada fasa pertengahannya. Saya meyakini bahawa 7 hari pertama ataupun pada minggu pertama itu pun terhadap gencatan senjata yang berlaku itu tak akan berlaku persetujuan di antara kedua-dua pihak. Kalaulah persetujuan itu berlaku yang membawa kepada gencatan senjata secara berpanjangan, pastilah ianya akan berlaku pada saat-saat akhir, sama ada pada hari yang ke-13 ataupun hari ke-14, iaitu saat-saat akhir akan tamatnya gencatan senjata awal ataupun gencatan senjata sementara yang disebut ianya berlaku selama 2 minggu. Itu senario yang pertama, kalau kita melihat kepada kejayaan. Senario yang kedua, boleh jadi kedua-dua pihak menangguhkan untuk membuat keputusan pada saat-saat akhir kerana amat sukar untuk kedua-dua pihak berpuas hati dengan tuntutan masing-masing agar ianya dipersetujui secara bersama oleh kedua-dua pihak. Maka boleh jadi sehingga tamatnya tempoh 2 minggu gencatan senjata sementara ini pun tak selesai ataupun tidak tercapai persetujuan di antara kedua-dua pihak, tetapi mereka boleh memanjangkannya dengan menambah 3 hari lagi ataupun 1 minggu lagi gencatan senjata sementara itu untuk terus kepada apa disebutkan perbincangan ataupun diskusi ataupun rundingan Islamabad itu untuk diteruskan. Ataupun senario yang ketiga, kedua-dua pihak tidak mencapai kata sepakat, lalu selepas 2 minggu perang disambung semula bagi pihak Amerika untuk menunjukkan maximum pressure daripada pihak mereka, tekanan secara maksimum yang Amerika akan berikan kepada Iran supaya dalam rundingan berikutnya Iran akan tunduk lebih banyak kepada kehendak Amerika berbanding Amerika tunduk kepada kehendak Iran. Itu senario-senario yang boleh berlaku. Pokoknya apa yang berlaku hari ini tidak boleh untuk kita terus simpulkan bahawa ianya satu kegagalan secara total, kerana mustahil sekali rundingan mencapai kata sepakat. Kalaupun tercapai kata sepakat di antara kedua-dua pihak pun, sepenuhnya ataupun sebahagiannya ia akan memalukan kedua-dua pihak bila mana pulang ke negara masing-masing kerana akan disebut sebagai tunduk kepada lawan mereka, sama ada di pihak Iran ataupun di pihak Amerika sendiri. Ini satu perkara yang kita perlu perfahami dalam aktiviti-aktiviti diplomasi ataupun rundingan-rundingan damai yang berlaku di antara dua kuasa yang bermusuh, dua kuasa yang berperang. Memang ianya tidak mudah untuk diterima kata sepakat secara seterusnya. Lalu kita pergi kepada apa yang disebut oleh J.D. Vance. Beliau tidak menyebut satu perkara yang dianggap akan menjadi pertikaian di antara kedua-dua pihak, iaitu berkait dengan isu penutupan ataupun kawalan terhadap Selat Hormuz. Sebagaimana dituntut oleh Iran bahawa mereka yang akan mengawal Selat Hormuz itu, dalam keadaan mereka akan membuka Selat Hormuz itu kepada kapal-kapal untuk melaluinya. Perkara itu tidak disebut oleh J.D. Vance. Kenapa beliau menekankan soal nuklear di sini? J.D. Vance menyatakan bahawa di antara perkara yang boleh menjadi perbezaan di antara mereka yang tidak dicapai kata sepakat ataupun red line ataupun garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh Iran ialah berkait dengan pembinaan nuklear. Kenapa bagi pihak Amerika menyebut tentang pembinaan senjata nuklear? Kerana dalam gencatan senjata yang berlaku 2 minggu ini, secara majoritinya pandangan awam ataupun pandangan ahli-ahli diplomasi, ahli-ahli akademik yang berada di Amerika menyatakan bahawa Trump telah pun terpaksa secara tidak langsungnya menarik diri ataupun tewas dalam pertembungannya perlawanannya dengan Iran bila mana bersetuju kepada ceasefire selama 2 minggu. Kenapa? Kerana di sini bahawa Trump gagal untuk menjelaskan kepada rakyat Amerika bahawa mereka telah pun berjaya. Walaupun beberapa kali Donald Trump mengumumkan bahawa dalam perang yang berlaku ini, sama ada gencatan senjata ini terus berjalan ataupun tidak berjalan,
Sama ada rundingan yang berlaku di Islamabad itu berjaya ataupun tidak berjaya, yang penting, kata Trump, Amerika telah pun mendapat kemenangan. Tetapi kita selalu ulas sebelum daripada ini, tujuan perang yang sering disebut oleh Amerika adalah 4 perkara. Dan 2 perkara paling utama ialah untuk melakukan regime change, itu menukar, menjatuhkan pemerintah sedia ada Iran, tetapi ianya tidak berlaku, gagal untuk dilakukan. Tetapi Trump mengatakan dia telah membunuh begitu banyak pemimpin-pemimpin Iran. Itu tidak memberi makna bahawa berlakunya regime change, kerana yang menggantikannya, yang terus memerintah Iran pada hari ini adalah pemerintah yang sama daripada pihak yang sama, membawa polisi-polisi yang sama. Yang keduanya adalah untuk memusnahkan nuklear Iran. Pun perkara itu tidak berlaku kerana dalam rundingan yang dilakukan ini adalah rundingan untuk menghentikan Iran daripada terus membangunkan program nuklear negara tersebut. Jadi walaupun berkali-kali disebut oleh Donald Trump, mereka berjaya memusnahkannya, tetapi beliau tidak boleh menipu kerana dalam syarat-syarat ataupun tuntutan-tuntutan yang Amerika berikan kepada Iran, antara tuntutan utamanya adalah berkait dengan senjata nuklear. Tetapi itu tidak mengapa. Pokoknya di sini, rundingan yang berlaku itu, yang pertama kita kena fahami, di pihak Amerika, mereka terpaksa menerima bahawa Iran akan kekal diperintah oleh pemerintah yang sama, oleh kerajaan yang sama, oleh rejim yang sama yang mereka hendak lakukan regime change tadi. Dengan makna di sini, mereka tidak lagi boleh berbahas ataupun melakukan sebarang tuntutan ataupun meneruskan sebarang perang dengan meletakkan tujuannya untuk melakukan regime change. Regime change tak boleh dilakukan, gagal dilakukan. Maka ia pergi kepada tujuan yang kedua, yang juga sama besar dengan tujuan yang pertama, untuk memusnahkan keupayaan Iran untuk meneruskan program uranium enrichment, pengayaan uranium untuk pembangunan nuklear bagi pihak Iran. Maka untuk memenuhi persepsi publik di Amerika, maka tekanan perlu diberikan dalam rundingan ini agar Iran bersetuju untuk tidak membangunkan nuklearnya bagi tujuan untuk dibuat senjata. Jadi, bila mana di dalam pengumuman, katalah selepas 3 kali rundingan, 4 kali, ataupun gagal untuk 2 minggu yang pertama ini, membawa kepada rundingan seterusnya, ataupun gagal pada rundingan seterusnya, membawa kepada tersambungnya kembali perang ini di antara kedua-dua pihak sebelum kembali kepada meja rundingan balik. Akhir sekali ia akan diumumkan kepada rakyat Amerika terutamanya bahawa Amerika telah pun dapat kemenangan terhadap Iran bila mana Iran terpaksa menerima kehendak Amerika untuk tidak membangunkan senjata nuklear. Itu adalah untuk menjaga air muka Amerika sebenarnya dalam konteks apa yang disebut sebagai red line bagi pihak J.D. Vance yang mewakili Donald Trump dalam rundingan tersebut. Jadi di sini, kita juga kena faham dalam konteks Iran. Jika sekiranya apa yang disebut sebagai red line tersebut, garis merah yang menjadi perbezaan di antara Iran dengan Amerika itu tercapai satu hari nanti, boleh jadi ada yang akan menemplak Iran. Kenapa bersetuju dengan kehendak Amerika? Sebenarnya ini adalah game politik, political game di antara Amerika dan juga di antara Iran. Sebenarnya perkara itu bukanlah satu perkara yang berbeza di antara kedua-dua pihak. Kerana sejak sekian lama Iran menafikan bahawa pembangunan nuklear mereka bertujuan untuk dibuat senjata ataupun dijadikan senjata nuklear. Dan tidak ada bukti sama ada oleh pihak Amerika sendiri, walaupun mendakwa berkali-kali, ataupun daripada pihak agensi atom antarabangsa yang boleh memberikan satu bukti bahawa Iran telah pun membina senjata nuklear ataupun membangunkan atau mengayakan uraniumnya itu pada tahap-tahap yang semakin hampir kepada untuk terjadinya senjata nuklear. Kerana apa Iran berkali-kali menafikannya? Kerana apa? Bagi mereka, pembangunan nuklear mereka adalah untuk kegunaan awam, untuk kegunaan tenaga, untuk kegunaan untuk perubatan, kajian dan sebagainya, dan bukan untuk dijadikan sebagai bom atom ataupun dijadikan sebagai senjata nuklear. Sebagaimana yang Israel bangunkan, walaupun ianya juga bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, tidak ada siapa pun di dunia ini di kalangan negara-negara barat, termasuklah Amerika terutamanya, yang mengenakan hukuman atau perang kepada Israel yang membangunkan lebih 80 senjata nuklear secara haram mengikut perundangan antarabangsa. Jadi dalam konteks Iran tadi, kalaulah akhir sekali dalam rundingan yang berlaku 3 kali ataupun 4 kali atau berapa kali selepas daripada ini di Islamabad, atau boleh jadi ianya berubah pergi ke Kahirah, kerana dalam konteks perunding-perunding ini selain daripada Pakistan, ada juga Mesir di situ, ada juga Saudi dan juga Turki, iaitu 4 negara ini. Maka akhir sekali di sini kita akan lihat, kalaulah akhir sekali keputusannya
Iran setuju untuk tidak membangunkan senjata nuklear, itu tidak bermakna bahawa mereka tunduk kepada kehendak Amerika, kerana itu bukan pun tujuan mereka dalam membangunkan nuklear di negara mereka. Itu satu perkara yang perlu sama-sama kita fahami. Okey, setakat ini kenyataan rasmi secara terbuka dikeluarkan oleh pihak Amerika selepas rundingan 21 jam di Islamabad. Manakala di pihak Iran juga membawa nada yang sama bahawa kata mereka berlakunya satu rundingan yang panjang tetapi tidak berhasil membawa persetujuan kepada kedua-dua pihak. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, ianya bukan satu perkara yang luar biasa, ia adalah satu perkara yang biasa. Mustahil untuk satu pusingan rundingan ianya akan mendapat persetujuan kedua-dua pihak, kerana masing-masing berdepan dengan jalan yang sukar. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kita hendak membuat hipotesis ke depan ataupun jangkauan ke depan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari sudut rundingan boleh jadi ianya akan berlaku sehingga 3 siri ataupun 4 siri, ataupun paling cepat mereka akan mencapai sebarang persetujuan ialah pada hari-hari akhir, hari ke-13 ataupun hari ke-14 gencatan senjata. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, boleh jadi juga mereka tidak menemui sebarang persetujuan dalam tempoh 2 minggu ini, setelah mana dirunding beberapa kali, maka gencatan senjata akan disambung lagi, boleh jadi beberapa hari ataupun seminggu untuk ke arah menuju kepada persetujuan, ataupun gagal membawa kepada bersambungnya perang ini, yang mana kedua-dua pihak juga bersedia sebenarnya untuk menyambung perang itu dengan persiapan persenjataan dan sebagainya, yang akhir sekali membawa kepada beberapa minggu lagi selepas daripada itu barulah mereka akan kembali ke meja rundingan sebelum mencapai kata sepakat. Jadi apa yang nak dicapai selepas daripada itu? Kita selalu sebut bahawa bagi pihak Iran, bukan mereka berkehendakkan kepada perang. Perang ianya salah satu perkara yang memusnahkan. Tetapi mereka juga tidak mempunyai satu jalan keluar yang begitu mudah dalam perang ini. Kerana kalau dengan bermudah-mudahan mereka menerima tuntutan-tuntutan mereka, ataupun secara mudahnya mereka, kita katakan, abaikan kehendak-kehendak mereka dalam perang ini, dalam tuntutan ini, maka mereka juga akan berdepan dengan masalah. Kerana apa? Kerana setelah mana gencatan senjata, dalam keadaan mereka masih lagi kekal duduk di rantau Timur Tengah itu, ia akan membawa kepada mereka akan kembali menyerang Iran pada masa-masa ke depan. Itu satu masalah besar kepada Iran yang mereka tidak boleh mudah-mudah untuk menerima sebarang tuntutan mereka. Dan mereka juga mahu menjaga air muka mereka. Di sebalik mereka terima hakikat mereka gagal dalam peperangan yang berlaku ini, yang untuk mencapai matlamat perang tersebut, malah mereka berdepan dengan kesan buruk yang berganda yang tak dijangka oleh mereka akan berlaku. Mereka juga terpaksa menjaga air muka mereka di seluruh dunia dan juga di mata rakyat mereka, yang tidak mahu melihat bahawa mereka tunduk sepenuhnya kepada kehendak Iran. Memang jalannya adalah jalan yang sukar, tetapi di akhirnya nanti pastinya kedua-dua pihak akan pergi kepada kompromi dalam beberapa perkara bagi kedua-dua pihak, sehinggalah kita katakan kedua-duanya perlu kepada berhentinya perang tersebut. Mereka tidak mudah untuk menyambung peperangan ini, walaupun persenjataan dan keuangannya berganda lebih besar berbanding dengan Iran, kerana dia juga berdepan dengan domestic crisis berkait dengan isu peperangan ini yang tidak diterima secara majoriti oleh rakyat mereka, dan juga boleh jadi berdepan kesukaran untuk mendapatkan bajet baru seterusnya, terutamanya jika perang panjang berlaku sehinggalah membawa kepada November pertengahan, iaitu berlakunya pilihan raya midterm, yang membawa boleh jadi kepada kegagalan mereka, parti Republikan mendapat kemenangan. Itu satu perkara. Jadi saya harap untuk yang topik pertama kita pada malam ini dapat difahami oleh rakan-rakan sekalian. Bukan saya nak membawa kepada satu ulasan yang menunjukkan bahawa ianya satu kejayaan, tetapi setidaknya sudah ada perbincangan dan setidaknya kedua-dua pihak pulang ke negara masing-masing sebelum mereka pergi kepada pusingan seterusnya, dengan makna bahawa apa yang berlaku dalam rundingan pada hari ini selama 21 jam itu bukanlah penutup kepada segala-galanya.